Ramai orang kata refinance ini bahaya, nanti hutang semakin besar. Tapi tahu tak, kadang-kadang hutang besar tu boleh buat hidup lega. Okay. Jom kita tengok macam mana. Bayangkan macam ni, kalau anda ada 3 hutang, contoh kereta 800 satu bulan, personal loan 600 dan kad kredit pun 400 satu bulan. Jumlah dalam 1,008 setiap bulan. Padahalnya, rumah kau ada nilai ikuti 200,000 tengah tidur. Kenapa biar rumah itu tidur? Okay, dia pun nak kerja juga. Konsep dia simple. Consolidate hutang, kita guna refinance rumah, gabungkan semua hutang tu dalam satu akaun loan rumah sahaja. Bayaran bulanan tu loan, contohnya jadi 1,200 sahaja. Cuma strategi, okay. Sebab interest loan rumah itu jauh lebih rendah daripada personal loan ataupun kad kredit. Tapi jangan salah faham lah. Bukan maksudnya refinance terus beli iPhone baru. Alright? Itu bukan financial planning. Itu financial planning tapi bocor. Hai, saya David. Saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, sila komen bantu di bawah. Kesimpulannya, refinance bukan pasal tambah hutang. Tapi pasal atur semula hutang supaya lebih ringan dan berkawal. Yang penting, buat tengah pengiran tapi bukan berasa. Untuk cek loan rumah, sila bagi profile page dan message kami atau komen di bawah. Jumpa anda dalam video seterusnya.